soalan tu kan, pada Ustaz Azhar Idrus kan, orang tanya soalan. Ayah saya nak kahwin tapi tak ada duit. Kan? Maka wajib anak-anak keluarkan duit, kahwinkan ayah tu. Laju aja dia. Setuju. Alhamdulillah. Dia Ustaz Azhar Idrus kahwinkan. Tapi ada anak, minta maaf saya sebut. Ada anak kata, dah lah ayah. Ayah tak payah kahwin lah. Saya boleh jaga ayah. Ya, saya anak perempuan ayah ni kan, ada kan. Saya boleh memasak, saya boleh membasuh, saya boleh kata. Maka ada seorang yang ayahnya bijak. Dia kata, betul. Kamu boleh jaga ayah daripada perut ke atas. Tapi siapa nak jaga ayah daripada perut ke bawah? Ada tangisan yang menenteramkan dan menenangkan. Sedang ada pula ketawa yang menyakitkan. Ni, berapa ramai orang menangis tapi gembira. Berapa ramai orang yang ketawa tapi derita. Apa maksudnya? Maksudnya di sini segala-galanya. Kalau di sini gembira walaupun mata menangis, tapi kadang-kadang tenang. Tapi kadang-kadang mulut senyum 1000 senyuman, tapi hatinya derita. Jadi persoalannya di sini. Apa di sini? Hati dengan Allah. Letak hati dengan Allah. Allah, 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 Allah. Sebut. Ya, sebut. Lama-lama dia akan menyerap masuk. Sehingga dia akan menjadi dengan sendirinya. Kalau kita tak sebut pun, dia akan sebut Allah, Allah. Dan di saat itulah bila mana musibah datang, dia akan cakap Allah. Macam kita angkat takbir. Allahu Akbar. Itu mulut. Hati kita kata Allahu Akbar. Bila mana kita sujud, kita rukuk, Allahu Akbar. Hati kita akan sebut Allahu Akbar. Di luar solat, kita berdepan dengan kehidupan, ada satu musibah, hati kita akan sebut, Allah ada dengan kamu. Allah ada denganmu. Di saat kita menangis, dia datang. Menangislah sebanyaknya. Allah akan tenangkan kamu. Kalau nak menangis, menangis. Saya tanya Syekh saya, satu ketika saya tanya Syekh, saya kata, Syekh, saya bermesej dengan dia. Kadang-kadang voice message. Saya kata, Syekh, sekarang ni aku letih. Aku penat. Aku sedih, aku penat. Ustaz pun sedih juga. Jangan tanya soalan ya. Kita kan manusia. Ada waktu. Kita letih, kita penat. Syekh, tolong doakan pada aku, Syekh. Bukan doa pada diri Zahir ini. Di hati aku penat, aku letih, ya Allah. Aku sedih. Syekh kata, aku nak bagi tahu pada kamu, di saat kamu sedih, kamu rasa nak menangis tak? Ya. Kamu menangis. Di saat kamu nak menangis, kamu menangis. Tapi dalam masa yang sama, kamu ingat Allah. Allah akan lapangkan hatimu selapang-lapangnya. Dan kamu kena ingat, dia kata, kamu kena ingat, siapa yang hantar kamu ke dunia? Adakah dengan kehendakmu atau kehendak Allah? Maka dia tanya, dia jawab. Allah yang hantar kita ke sini dengan kehendak dia. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ni dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka kalau datang dengan kehendak Allah, kita keluar daripada dunia kehendak Allah, maka di antara datang sebelum keluar sepanjang hidup ini, hiduplah dengan kehendak Allah. Di saat Allah datangkan kesedihan, kalau nak menangis, menangislah. Allah ada dengan kita. Di saat kita nak senyum dan ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa hati kita dengan Allah. Di sinilah berapa ramai yang kita kata, baik. Begitu juga ada keletihan yang merehatkan. Dan ada kesakitan yang menyembuhkan. Sebagaimana ada juga kerehatan yang memenatkan dan kesihatan yang memudaratkan. Jangan pandang satu sudut. Ya, dah letih-letih je lah. Mungkin selepas letih itu ada kerehatan. Mungkin ada kesusahan, selepas itu ada kesenangan. Kalau kita dengan Allah. Tapi kalau kita tidak dengan Allah, letih akan terus keletihan. Dunia letih, akhirat letih. Kalau tidak dengan Allah. Kalau sekadar dengan makhluk. Sebab tu tuan-tuan, saya duk baca orang duk tulis kan. Dia nak marah pada orang-orang tertentu. Kemudian dia kata, tunggu kita jumpa akhirat. Tuan-tuan, jangan amal amalan ini. Kita dah cukup letih dunia dengan dia. Kemudian kita nak selesai pula ke akhirat dengan dia. Dia belah mana, kita belah mana pun kita tak tahu. Apa masalah dia, apa masalah kita pun kita tak tahu. Jangan bawa urusan ke akhirat, tuan-tuan. Akhirat ni kita nak pergi, kita tak nak jumpa dah. Dah lah muka ni. Muka ni lagi. Muka ni lah yang susahkan kita di dunia. Nak jumpa lagi? Jangan. Ya. Kalau saya silap, saya minta maaf.
Kalau you silap, I maafkan you. Apa yang you buat, itu terpulang pada you. You selesai di akhirat, I tak nak jumpa you lagi. Akhirat, I nak masuk syurga, nak bergembira, bersenang lenang dalam syurga. Jangan lambat-lambatkan urusan, tuan-tuan sekalian. Tapi dia buat saya, ustaz, saya tak boleh nak tuntut dunia. Allah akan tolong tuntutkan kepada kita di akhirat. Jangan lupa, serah pada Allah. Allah ni kalau dia ambil urusan kita, yang buat khianat pada kita tu, kalau dia Allah ambil urusan itu, habis dia. Kalau kita balas pun tak ke mana juga. Tapi Allah kalau dia balas orang yang khianat kat kita tu, kalau Allah balas, habis dia, tuan-tuan. Tak selesai dia. Maka kita serahkan dia pada Allah. Sebab tu itulah hidup yang paling bahagia. Boleh insya-Allah ya. Hadapilah ketentuan sebagai hamba kepada Allah, maka di situ akan ditemui ketenangan sejati dan abadi. Hadapi ketentuan. Lalu dengan Allah, jangan lalu berseorangan.